Hari ni kita nak cakap sikit je pasal healthy sex life. Macam mana kita suami isteri nak suruh sentiasa happy, gembira, kan, cool dan enjoying hidup sebagai suami isteri selalu menghadapi isu-isu kelamin. Well, hari ni video kita pasal ni, especially untuk suami isteri yang sudi dengar celoteh Dr. Azimah lah. Nombor 1, cium selalu. Cik tak? Sekali cium lama. Ini seni cium ni. You all kena tahu macam mana nak cium pasangan masing-masing lebih 6 saat. 6 saat, lebih 6 saat. Okey, sebab apa? Sebab ciuman yang lama, ciuman yang berkualiti akan buat kita dengan suami isteri rasa selesa, rasa selamat. Ciuman sebenarnya akan menghasilkan oksitosin, merendahkan, neutralize, stabilize dopamine. Selalu zap kan dalam hidup kita ni, dopamin tinggi, kortisol tinggi kan. Kita tak nak tinggi-tinggi sangat ni. Yang kita nak adalah normal range kan, level yang sehat untuk kita meneruskan hidup sebagai ibu, sebagai pekerja yang berkualiti, sebagai muslimah, sebagai suami yang soleh, bla 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 kan. So apa yang kita nak dalam hidup ni adalah balance. So ciuman yang berkualiti, setiap kali cium tengok mata ke mata pasangan kita. Lepas tu pastikan ciuman lebih 6 saat. Boleh? Praktis malam ni dengan pasangan masing-masing. Tips kedua untuk kehidupan kelamin yang lebih bahagia, learn to talk about sex. Kita kena belajar untuk sentiasa tenang, sentiasa terbuka berbicara tentang masalah atas katil. Percaya atau tidak, ramai klien Dr. Azimah, pasangan-pasangan yang datang jumpa Dr. Azimah jadi panasang, jadi payah, jadi malu bila nak kecek pasal hubungan atas katil. Padahal inilah perbezaan kita dengan pasangan kita. Kalau tak, kita dengan pasangan kita jadi apa? Jadi best friend forever. Kita bukan nak BFF forever. Kita nak suami isteri yang berkualiti. Betul? So you all, nak tak nak, kita suami isteri memang kena belajar macam mana nak berbincang tentang hubungan seks, hubungan kelamin suami isteri atas katil dengan selesa. Lagu mana? Nombor 1, pilih waktu yang tenang. Suami tak kerja, kita tak kerja. Anak-anak pastikan tidur bilik lain. Okey, tak mau satu bilik dengan kita. Lepas tu kalau boleh tukar suasana. Kalau biasa borak bila? Biasa borak dekat rumah ke, borak depan TV ke, tak nak. Kita nak borak pasal hubungan ni, cuba cari tempat yang tenang, senyap, tak ada orang lain. Mak ayah pun tak ada, kita dengan suami kita je. Lepas tu kalau boleh pilih waktu yang kita cuti, dan kita pilih satu hari yang kita teringat. Maksudnya semalam kita buat hubungan kan, hari ni kita bincang. Bang, boleh tak kita nak bincang pasal semalam? Sebab I rasa kan, yang semalam tu kan I lagi suka lah kalau abang sentuh I kat sini, cium I kat sini. Nampak kita lebih terbuka. Kita cakap terus apa yang kita suka, apa yang kita tak suka. I kan, saya kan, sayang kan, suka kalau abang buat lagu ni, lagu tu. Saya lebih rasa selesa kalau abang cium saya kat sini dulu sebelum hubungan berlaku. Kita royak, kita khabar, terbuka dengan tenang. Tak ada siapa guru besar, tak ada siapa yang buat salah, cuma kita royak, kita bincang. Kita macam kawan, sama level. Bukan nak marah, bukan nak cari salah siapa, tapi kita berbincang untuk next hubungan yang lebih pleasurable. Yang suami kita lagi happy, lagi turn on, kita pun samalah kan. Memang kena ada muhasabah. Orang Ganu panggil muhasabah hubungan kelamin. So kena belajar rasa selesa untuk bincang. Tak boleh malu-malu. Boleh? Nombor 4 dah. Share
fantasi, imajinasi nakal kita dengan pasangan. Ada orang dia malu nak share dengan pasangan dia. I nak macam gini. Tapi 15 years later baru cakap. Apa barang? Apa-apa yang you rasa nak, yang terlintas dalam fikiran you walaupun liar, kena royak, kena kabur ke pasangan. Ini tidak simpan dalam hati sampai bekak. Tak boleh. Percayalah Dr. Azimah cakap. The moment you share fantasi nakal you dengan pasangan, itulah turning point dalam hubungan kita suami isteri. Kata nak ta'aruf. Kata nak ta'aruf. Inilah ta'aruf sebenarnya. Bukan setakat makan kat mana, bunga ros warna apa you suka, tudung Ariani ke nak berapa helai. Bukan. It's what inside your amygdala. It's what your desire is. Apa kehendak kita, apa imajinasi kita. Walaupun nakal, tak masuk akal kau kata. So bila kita dah share kan, kita dah share fantasi, imajinasi nakal kita dengan pasangan. So yang tukar dengar tu, pasangan yang tukar dengar tu, janganlah memperkecil-kecilkan pula ataupun nganjing, orang Ganu kata. Allah, kenapa fikir macam gitu, kotor lah. Nampak tak? Itu isunya. Sebab tu kita kena belajar untuk selesa berbicara tentang hal ini. Ini kisah kita dengan suami kita. Kan? Kita bincang pun 2 orang je. Habis-habis pun you all datang jumpa Dr. Azimah sebagai couple terapis you all. You all bincang dengan Dr. Azimah sekali. Berada di sisi pun boleh, tak ada masalah. Cuma ada setengah orang tu dia lagi selesa nak bincang kat rumah. Jadikan sex review, muhasabah rumah tangga sebagai aktiviti bulanan kita dengan suami. Pasangan kabur, suami kabur. Saya imajinasi macam ni. Awak duduk lagu ni. Saya lagi suka kalau awak macam gini. Pakai baju tali kecil contoh kan. Ataupun isteri kata, boleh tak sebelum abang start nak masukkan tu, abang ciumlah saya kat sini dulu, kat ketiak dulu. Nampak? Kena cakap. Most times semua simpan. Sebab apa? Malu. Cuba belajar sikit-sikit, slowly but surely. Kan? Mungkin awal-awal ni malu lagi, lepas ni dah terror kan? Okey, seterusnya nombor 4. Kena cuba buang dalam otak ni what is normal. Kan? Kita suka nak compare, nak bandingkan hubungan kita dengan pasangan biar sama dengan selebriti. Kenapa saya tengok Alif Syukri dengan isteri dia tu comel je, kenapa kita ni tak comel macam gitu? Ataupun yang pernah tengok video porno contohnya kan. Kenapa awak tak sama dengan video yang saya tengok tu? Cuba kita keluarkan orang lain dalam definisi hubungan kita dengan pasangan. Sebab ni, saya dengan awak, saya isteri, awak suami. Dalam hubungan kita berdua ada suami dan isteri sahaja. Tak ada Alif Syukri, tak ada Siti Nurhaliza, tak ada porn star, tak ada orang lain. Kita keluarkan orang lain daripada perkahwinan kita. Jadi normal ke, comel ke, berapa kerap ke hubungan kita, itu suami dan isteri yang tetapkan sendiri. Barulah seronok. Tak payah banding dengan orang lain. Dr. Azimah pernah jumpa pasangan yang sekali sebulan dah cukup hubungan. Dr. Azimah pernah jumpa pasangan, dia buat sekali seminggu, tapi sekali bersama tu 1 jam. Dan both of them are very happy. Kan, sejam seminggu doktor. So berkualiti, sangat meaningful. Saya jadi teringat-ringat. Nampak? That's why
I cakap suami isteri kena banyak bincang, kena banyak, you kena tahu which one you like, apa yang you nak daripada hubungan ni. Nombor 5, tukar setting. Kalau dah bosan kat rumah, pergilah sewa hotel. I pernah ajar tau pasangan, kalau dah bosan sangat, pergi outside. Why not? Kan? Private beach. Kan? Alright. Nombor 6, kena selalu pujilah pasangan kita ni. Selalu puji. Handsome lah you ni, macho lah you ni. Kan? Dan nombor 7, small touch, small things does matter. Jangan lupa you all, untuk dapatkan hubungan pasangan suami isteri yang best, kena selalu dahulukan pasangan kita. Bukan mak kita, bukan anak kita, tapi pasangan kita. All the best. Semoga berbahagia bersama pasangan masing-masing. Bye.